Rumah ni owner nak jual bawah harga 40,000 daripada harga pasaran. Rumah ni menghadap ni airport. Nampak jambatan pun semua clear cut dekat sini. Unik kat mana? Jom follow Abang Sado. Alright geng, ni dia rumah di tingkat 12 ni di Kumbak Resident. Adapun apartmen Mercury di Teluk Kumbak berkawasan 775 square feet. Ni dia punya hall dia memanjang ke sini, memanjang ke belakang ni. Okey, dan ini bahagian kitchen dia. Standard unit kat Penang ni, masuk-masuk pintu memang bahagian kitchen dia kat sini. Ini bahagian untuk kita nak basuh baju, nak letak mesin apa semua. Standard apartment memang macam ni. Tapi yang Abang Sado suka dengan unit ni, dia punya bilik ataupun pintu bilik tak nampak. Dia ke sini, kena ikut lorong ni. Okey, ini adalah bilik kedua ataupun ketiga. Okey, ruang just nice, boleh masuk katil single ataupun double, mungkin sempit sikit. Yang ni bilik ketiga ataupun kedua. Ni nampak besar sikit, okey sikit. Dan rumah ni dia ada 3 bilik, 2 toilet. Ini toilet pertama, dia bukan 1+1 lah. Dan ini master bedroom. Dalam master bedroom ada satu toilet dekat sini. Okey. Dan rumah ni sesuai untuk siapa? Siapa-siapa yang nak privacy. Rumah ni low density. Memang satu row ni 6 unit saja rumah. Memang puas hati. Dan rumah ni ada easy access daripada Teluk Kumbak nak keluar ke jambatan kedua memang senang. Jadi yang ada family nak duduk rumah yang privacy, yang tenang-tenang, rumah ni sesuai untuk hampa. Harga nak jual berapa? Nak tahu berapa harga? Halo Abang Sado Tanah, kita kontak sampai jadi.